Plan asal memang nak jimat tau, tapi akhirnya tak adalah jimat mana pun. Benda Alani lah kita orang nak jimat sangat tu sebab dia pakai buang tau tak. Nama dia hoarding. So hoarding ni function dia untuk tutup kerja-kerja renovation yang kita buat tu lah. Waktu mula-mula kami dapat harga daripada kontraktor tu memang terkejut sebab harga dia RM7,000. Tak tahu lah kalau korang tahu ke harga dia memang macam tu ataupun korang rasa berbaloi, tapi bagi Mun rasa macam terkejut. Harga RM7,000 untuk papan tu je yang mana memang kita pakai buang je. Dan kita orang pun decide lah untuk cari kontraktor lain, kononnya nak murah lah kan. So kontraktor yang kedua bagi harga RM3,000 lebih. Kita rasa macam murah lah, okay, campur dengan yang kita print sendiri dalam 3,700. So rasa macam okay, berbaloi lah kan. And then nak print pun ada material tau, ada material stiker dengan material tarpaulin. Kita orang decide untuk ambil material tarpaulin lah sebab harga stiker tu 3 kali ganda tau. So kalau korang jalan-jalan kat mall kan, korang rasa lah hoarding diorang apa material. Kalau dia pakai stiker dia memang mantap. Cara hoarding wrap ni daripada tapak peminaan tu dalam 2 kaki macam tu. Okay, dipendekkan cerita, diorang pun dah siap pasang semua. Diorang buat video kat kita orang, okay, dah siap pasang semua. Tapi korang tengok, korang tengok pelik tak? First masalah kat sini, diorang supply papan tu lebih daripada ukuran yang Ian bagi. Dan yang kedua, korang tengok lah, dia punya wrap tu diorang main tampal-tampal je tau, tak bersambung pun each other. Jadi bila ada masalah ni, diorang pun terpaksa buat balik. Lepas tu masa pun dah drag. Berapa hari kita spend untuk buat hoarding je. Ingat kita orang ada masa 1 bulan saja untuk siapkan sebelum hari opening. Sebab sebelum mula renovation memang kena ada hoarding wrap tu untuk tutup. Tapi Alhamdulillah kami ada idea yang sangat-sangat memahami. So diorang cakap tak apa, kita orang buat dulu apa yang boleh dekat site. Okay, tu je part hoarding. So nanti next Mak akan cerita lagi apa progress seterusnya. Okay, bye.